Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan kepada anda tentang kamera Insta360 Go 2. Jadi yang kita tahu, kamera ini amatlah rapuh. Ya, mula-mula dulu masa baru beli, dia boleh tahan 15 minit satu kita ambil video tu kan. Keluarkan daripada kamera ni dia punya ini ya, boleh tahan 15 minit apabila dikeluarkan daripada kotak ni. Tetapi apabila kita nak gunakan kamera ini ya, kamera ini kalau kita pakai macam ni, dia tak begitu kukuh macam ni ya. Jadi kita nak ambil video ke apa pun tak berapa mantap, kata orang. Tak berapa mantap lah. Lagi-lagi sekarang ni baterinya dah tak tahan lama pula. Dia makin lama bateri tu tak tahan lama. Kita keluarkan sekejap, 2-3 minit dah habis. Maka saya cuba cari di Shopee, cari di Lazada, cari di Titi. Jadi saya dapat, pokoknya tadi puncanya adalah bateri tak tahan lama ya. Supaya bateri tahan lama, kita cari power bank macam ni. Dia boleh membekalkan kepada kamera itu bateri, jadi boleh pakai lama. Ni. Jadi dia sentiasa mengecas. Jadi ini nama dia power bank Ulanzi. Ya, beli di Shopee. Ini wayar ni Type C. Dan ini ya. Ni saya cuba cari yang ini, badan ini power mount. Ini nampak kecil saja, tapi susah. Saya cari satu Malaysia, dalam Shopee tak ada, TikTok tak ada. Saya jumpa di Lazada. Ini kecil je, RM66. Lebih kurang dekat 10 hari baru sampai di Malaysia. Barulah saya dapat ambil gambar dengan aman. Jadi saya boleh ambil contoh macam ni kan. Jadi saya ambil gambar lah ni sekarang ni. Tu. Dia klik-klik tu maknanya ambil gambar. Jadi ini kukuh, kita boleh bawa ke mana-mana. Bateri pun tahan lama ya. Tiga benda lah. Yang penting sekali power bank ini, namanya nanti saya sebutkan di ujung video ni. Ulanzi lah. Ni wayar Type C dan juga power mount ni. 3 lah. Tapi ini pun saya modified sendiri ya. Nampak macam ni, tapi nak cari yang ngam, cari yang sesuai pun tak susah. Macam mana nak sesuaikan? Saya nak tunjuk. Kamera ni pun tak terang. Ini apa nama dia ni? Saya pun tak ingat. Saya masukkan, saya putar-putar dalam bulatan ni. Sebab nak cari yang ngam susah ya. Sebab ini dia skru, bukan jenis yang apa tu, jenis yang lain. Ini skru. Jadi saya beli ini cari je lah. Ini nama cari dalam internet ada ya. Masukkan je dalam, kita pusing-pusing pun boleh putar skru. Tapi ini ikut cara saya lah, bukan ikut cara yang dicadangkan oleh sesiapa. Sebab saya nak ngam macam ni. Nampak tak? Kejap saya buka Saya buka kejap. Sekejap. Okey. Ni. Kalau macam ni ya. Asalnya macam ni. Sebab sini ini skru ya. Ini skru. Kalau cari kat kedai memang tak ada.
Okey, itu kreativiti saya sendirilah untuk anda ya. Maklumlah kamera ini mahal kan? Kamera ini mahal ya. Kalau kita beli harga dia 1,300, 1,299, tiba-tiba kita tak boleh pakai kan, sayang. Nampak kecil, tetapi gambar dia sangat cantik. Sekarang dah Insta360 Go 3 dan yang terbaru Insta360 Go 5. Jadi berdasarkan kamera-kamera yang lama ini, pihak syarikat Insta360 telah upgrade dia punya kamera, tak adalah menyusahkan yang macam ni. Sebab dulu kita kecil kata kita nak jadikan loket ke apa kan dulu, tapi itulah masalahnya. Sekarang lebih tegur, belilah yang baru. Tetapi kepada pemilik Insta360 boleh buat kreativiti macam saya. Sekian, selamat mencuba. Tengok gambar-gambar di akhir video ini. Terima kasih. Yang power bank dan juga bertugas sebagai gimbal tadi, saya cari Ulanzi ya. Pilihlah, saya beli yang murah aja, yang biji 4 tu. Mungkin yang biji 3 tu panjang sikit. Jadi ini disambungkan terus ke kamera tadi melalui power mount tu tadi. Rupa dia macam ni lah, tapi kat Shopee tak ada. Cari kat Lazada ada. Ataupun kita panggil charger apa benda tu. Ini dia. Inilah yang mahal saya cakap tadi. Kalau yang power bank gimbal tu pun 60. Ini pun kecil macam ni pun RM66. Jadi lebih kurang 130 lah. Kita masukkan tu kena tepat pada bateri belakang tu ya. Dia punya sambungan ke bateri tu. Kita gunakan Type C. Okey. Jadi tuan-tuan yang ada Insta360 tu, jangan kecewa. Boleh kita upgrade seperti yang saya buat ni. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.